Okay guys, welcome back to my channel Fatih Zulkifli. Hari ni saya nak buat quick review mengenai Proton X50 FL 2025 yang baru. So yang ni version executive. Sebelum tu korang boleh like, share, subscribe saya channel. Okay, jom tengok cara review Proton X50 baru. Okay guys, apa yang baru, apa yang beza dengan yang lama, dari segi luaran rim lah. Rim untuk executive ni 17 inci. Okay, 17 inci. Tayar GT GT Comfort F50 F50. So yang ni size dia 215 60 rim 17. Okay, two tone color, tapi dia punya apa ni, brake dia sini warna silver lah, besi lah. Alright. Dari segi depan, dia tak ada kamera depan, tak ada. Dia hanya ada reverse camera sahaja. Lampu sama, putih. And then okay, yang ni pun masih ada, cuma dia tak ada ni lah, ni roof lining ni. Roof lining ni tak ada. Kalau untuk yang premium dia ada. Nampak? Okay. Apa yang lagi beza? Okay, dia beza dia untuk executive ni, dia pakai engine 4 silinder sama, tak ada beza, 7 speed, DCT, lampu LED 17 inci, ada auto rain sensor, front wiper, 888 LCD meter, auto aircon, okey, 14.6 infotainment head unit, ada Apple CarPlay, Android Auto, reverse camera, 6 airbag, dia ada remote start engine, and then dia bagi yang basic punya lah, ADAS, lane change assist, rear collision warning, rear cross traffic alert, door opening warning lah. Ni beza dia lah, korang boleh tengok kat sini. Alright. So dia masih pakai keyless. Okay, dalam dia semua hitam. Okay, ni belakang dia lah. Dia lampu bersambung, tapi malangnya dia tak ada power board lah. Tak ada power board, dia pakai hidrolik. Okay, belakang masih ada spare tire. Alright. Lampu putih lampu putih. Okay. Alright. Ni bawah dia lah. Exhaust ada function ada function. Okay. Ni dia punya bawah lah. Okay. Memang ada lah tu exhaust lah. Okay. Yang ni dia pakai torsion beam torsion beam, bukan Martilink torsion beam. Yang ni diffuser. Alright, rear diffuser. And then ni punya spoiler ni normal lah, normal. Kalau yang flagship tu dia pakai sporty spoiler lah, Batman lah. And then two tone color lah untuk flagship. Ni color hijau lah flagship. Alright, cuma yang flagship ni dia ada extra sensor kat sini. Okay, yang ni depan je kan. Ni ada extra untuk automatic parking assist apa. Flagship pun tak ada, hanya pada flagship saja ada. Yang ni depan je ada. Okay. Alright, kita pergi ke dalam dalam. Yang ni seat fabric. Okay, dengan jahitan warna putih. Jahitan warna putih seat fabric. Cushion. Okay, yang ni pun ada soft touch ni. Okay, oblate design. Push start kat sini. Okay, jom saya start lah. Okay, on sini, off sini.
Okey. Ni dia punya infotainment head unit lah. Alright. Kalau nak tengok reverse camera kan, reverse camera nampak tu, hanya ada reverse camera untuk version variant executive. Kalau untuk premium dengan flagship ada 360. Hanya untuk variant executive saja ada reverse camera. Okay. So apa lagi kita tengok? Android Auto, Apple CarPlay semua ada. Okay, media, phone, Spotify, macam biasalah setting. Kau tengok setting boleh pilih lah kau nak apa, pop ke apa ke, right? Vehicle control, ni semua ada. Nearby, auto lock, walkway semua ada. Auto close. Actually beli yang ni pun dah semua ada dah. Trip komputer, nak reset komputer, kat sini odometer kosong. Driving pun ada, sport, ada comfort, eco, adaptive semua ada. Lighting, ni auto. Okay, ADAS yang normal lah, dia bagi yang ni je. Yang rear side radar ni dia bagi yang ni je. Okay. Lepas tu normal lah. And then boleh tukar bahasa Melayu. Alright. Okay. So aircon kat sini lah. Okay. And then ini tak ada wireless charger, tak ada. Okay. Ni meter dia lah. Meter dia. Tekan sini. Tekan yang ni. Dia akan tengok sebelah kanan tu, yang ni. Tengok ini dia akan bertukar lah. Kau tekan macam ni, dia akan bertukar. Trip 1, trip 2, vehicle status. Yang ni tak ada TPMS lah, tire pressure tak ada. And then ambient light pun yang ni tak ada. Untuk flagship dengan premium ada. Alright. So yang ni pun dalam lah, dua punya compartment. Ada USB C dengan ni lah. Alright. Kau tengok macam tu. Nampak? Okay. Compartment ni korang boleh letak lah barang. Ni pun boleh tahan. Okay. Yang ni pun dia punya ada cermin lah. Okay. Cermin untuk make up. Lampu putih. Lampu putih lah. Interior untuk yang executive ni dia warna putih ya. Cream. Warna putih. Kalau untuk yang apa nama ni, flagship, dia hitam. Okey. Jom tengok belakang. Okey, jom tengok belakang okey. Belakang. Right. Ada rear aircon. And then ada juga charger ada dua jenis type lah tu. Type C dengan normal punya. Tapi malangnya dia tak ada ni. Tepat letak tangan tak ada. Ni tak ada Kalau yang lain-lain tu adalah premium dengan flagship tu ada armrest. Yang ni tak ada. Tapi boleh jatuhkan lah. Boleh jatuhkan. Boleh jatuhkan. 60-40. Okay. Ini variant executive guys. Executive FL. Right. Lampu pun ada lah sini. Lampu. Okay. Harga dia berapa? Harga dia murah je guys. 89,800.
Sekali dengan insurans lebih kurang 92 macam tu. Ada minat ke? Ini warna jet grey. Ini hijau. Ini hijau. Ini warna putih. Mana yang korang berkenan? Jom kita tengok enjin. Okay, ini enjin dia. So yang ni dah pakai timing chain . Yang ni dah pakai timing chain 1.5 4 silinder. Dia pakai timing chain. Alright. Ni dia punya enjin bay lah. 1.5 TD turbo 4 silinder. So yang ni 0 to 100 lebih kurang 7.6 saat lah. So lebih laju daripada yang lama. Okay. Okay, lagi satu saya nak tunjuk dia punya ada sistem. Yang ni dia punya kamera radar dia besar. Nampak ni. Besar . Kalau untuk yang eksekutif ni, dia macam ni je. Dia bagi yang basic saja. Dia bagi yang basic saja. So untuk yang premium pun ada yang lane radar tu lah. Okay. So siapa yang berminat dengan Boton F50 boleh hubungi saya, Fatihin. Kontak kat sini. Boleh kontak saya 014 509 6070. Area KL, Selangor, ataupun sebenarnya Malaysia sampai cover lah. Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor, okay, Pahang pun saya hantar. Perak pun tak ada masalah. Tapi kalau siapa yang ada Selangor, KL, free delivery lah. Okay. Lain negeri pun saya boleh cubalah hantar. Kalau korang berminat, bolehlah hantar dokumen, submit dokumen trial loan. Gaji minimum untuk yang ni 2,500 ke atas lah. 2,500 ke atas. Layak memiliki Proton F50. Yang ni variant yang paling murah sekali. Yang paling murah. Okay. Paling murah. Memang cantik. Kalau ada minat, berkenan, nak submit loan, nak test drive ke apa, boleh hubungi saya. Okay. Dokumen yang diperlukan untuk loan, IC, license, 3 bulan PC, 3 bulan bank statement. Kalau korang kerja sendiri, berniaga, perlukan SSM SSM kopi, IC, license director, 6 bulan company bank statement dengan SSM kopi. Okay. So siapa-siapa yang berminat boleh hubungi saya lah. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa korang nak saya review, boleh komen di bawah lah. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye. Apa-apa, ingat Proton, ingat Fatih. Assalamualaikum. Bye.